Dan aku rasa yang paling penting sebenarnya dekat puncak tu nanti dia orang kena letak signboard lah. Insting dia akan bagi tahu kalau dia salah, kalau tiba-tiba macam track tu macam tak berapa orang nak lalu. So orang ada cakap macam, kenapa tak patah balik kalau dah tahu tak sesat? Lepas tengok podcast Kak Jas tu, aku tengok ramai yang react negatively dan tak cuba untuk memahami kenapa Kak Jas buat macam tu at that time. Faham tak? Sebab okay, as a fellow hikers, aku dulu pun macam aktif kat hiking Gunung Nuang, banyak gunung dah. Aku dah sampai pergi Indonesia buat hiking sana sini. So I know how our mental works when we were hiking. Lagi bila kau dah penat, dan kau ada satu tujuan je, macam kau nak turun, so kau macam tak kisah, kau akan cuba untuk turun juga. Kak Jas duk emphasize yang dia datang dengan orang, so dia takut susahkan orang sebab dia dah lambat, tak sampai-sampai lagi. Kawan dia dah mungkin dah sampai dekat kaki bukit, dah tunggu dia. So dia punya worriness tu, dan kepala dia nak sampai cepat-cepat sebab dia tak nak susahkan orang. Sebab tu kalau kau tengok podcast tu, banyak kali Kak Jas akan mention yang dia datang dengan orang, tak nak susahkan orang. So bila dia dah bersama dengan sweeper, dengan lagi seorang yang tak berapa nasihat tu, dia punya pergerakan tu dah lambat. So macam pukul 7 pagi masih dekat Kempo, dia patut kena naik dulu, lepas tu baru turun kan. So bila dah naik nak turun tu will take time. Sebab tu dia minta kebenaran dengan sweeper dia, knowing that dia dah pernah daki bukit tu. So mungkin dia rasa okay, dia confident untuk naik sampai atas, which she did. Dia memang naik sampai atas because she knows the way. Cuma bila nak turun tu, itulah kesilapan Kak Jas. Dia ada 2 cabang, dia salah pilih cabang. Tapi bila masa salah pilih cabang pun, dia still tak perasan lagi yang dia salah pilih cabang sebab masih ada track. So orang yang selalu hiking, dia akan insting dia akan bagi tahu kalau dia salah, kalau tiba-tiba macam track tu macam tak berapa orang nak lalu. So bila ada 2 track, and track yang dia lalu tu macam ada kesan orang lalu, so dia tak rasa dia masih sesat lagi. Lepas tu bila dia dah turun naik, tiba jumpa satu sungai. Sebab dia cakap dia dah tanya sweeper cakap nanti akan jumpa sungai. So bila jumpa sungai, dia still tak rasa dia salah lagi, dia sesat lagi. So dia just teruskan je lah berjalan. Saat dia jatuh gaung tu lah baru start macam mana dia boleh sesat. Okay, so sebab kalau tak jatuh gaung, aku rasa kalau dia follow je track tu, dia akan sampai somewhere lah. Sebab track tu memang laluan orang. Bila dah terjatuh tu lah barulah mula kisah Kak Jas tersesat sebab dah tak nampak track. Dia kena nak naik balik pun tak boleh sebab dia jatuh gaung rasanya. So macam nak naik balik tinggi. So kat situ je lah kesilapan yang bermula bila dia jatuh. Sebab dalam hutan ni, kita punya petunjuk petanda sama ada kita sesat ke tak adalah track. Sebab Kak Jas cakap ada marking, track pun jelas. So macam mana nak tahu yang tersesat kan? Lepas tu orang ada cakap macam, kenapa tak patah balik kalau dah tahu tak sesat? Masalahnya Kak Jas tak tahu pun dia tengah sesat. Faham tak? That goes back to the fact that ada track. So Kak Jas follow the track. Dia tersesat bila dia jatuh dalam gaung, she lost the track. Situlah. Kalau kau tak tahu yang kau sesat, kenapa kau nak patah balik kan? Of course kalau macam kau lalu kan, tiba-tiba hilang track lah. Kalau hilang track masa tengah jalan tu, aku rasa the first instinct seorang hiker adalah untuk patah balik. But this is not the case lah. Dan aku rasa yang paling penting sebenarnya dekat puncak tu nanti dia orang kena letak signboard lah kat mana. Selalunya dekat puncak gunung ni, dia akan letak lah signboard, arah ni pergi mana, supaya kita tak tersalah pilih kan. Itu je lah.